Siapa dia tinggi ni? Benar sekali ni. Oh, tak tahu ni. Siapa dia tinggi sekali ni? Tak tahu lah ni. Mai mana ni jauh ni? Cakap sikit. Nanti dulu. Hello. Who are you? Nama beta Putra Laksmana dari negeri Sisa Mandara Tripura, negeri Kuala Tua. Jangan nak galak sangat gelak tu. Siapa dia tu? Oi. Dia dah bagi tahu kan dia Putra Laksmana. Kak kah? Oh, putera. Elok. Tengah bulan ni. Pinjam 100. Pinjam 100. Tuanku, kami dua ni penjajah. Saya bernama kan Abdul. Dan saya bernama Badul. Kamilah, tuanku, dua penjajah yang buat report dalam Pearl, sistem yang telah kerajaan bangunkan tu, tuanku. Nampaknya aduan kami didengari. Mai nak settle masalah kami ke tuanku? Belakang sikit. Tuanku, mana boleh tuanku? Hei, kami ni meniaga kecil-kecilan tuanku. Saya ni jual ni barang-barang hardware ni tuanku. Tengok ni. Ni hardware ni. Saya buat peralatan hardware ni tangan saya sendiri tuanku. Tapi apakan daya, kepesatan teknologi telah membunuh perniagaan saya tuanku. It's killing me. Tidak mengapa wahai begitulah. Badul dengar sini. Tuanku, maka kerana mana kamu di dalam negara dan di kawasan Tanjung ini, maka beta telah diutuskan untuk menyelesaikan masalah kamu. Boleh pinjam ke tuanku? Kalau boleh pinjam, berapa bunga tuanku? Mana boleh fikir bunga. Kita sebagai rakyat jelata kena berusaha. Benar kata begitulah Abdul. Maka beta datang sini hendak menyelesaikan masalah kamu. Tetapi kamu kena ingat, sebagai seorang penjajah, kamu tidak boleh melupakan teknologi. Teknologilah yang akan membantu diri kamu. Yalah tuanku, saya rindukan zaman dahulu tuanku. Maka dengan ini, saya nak menyanyikan sebuah lagu. Sila. Cok cek, itulah bunyi cicak. Cek, bunyi cicak bergalau. Cok cek, cicak bergalau. Cok cek, rupa dua ekor Tidak mengapalah Adul. Maka dengan ini, beta ingin umumkan masalah kamu akan beta cuba selesaikan. Melalui bantuan daripada negara ini, beta akan bangunkan sebuah sistem yang akan membantu semua penjajah-penjajah kecil. Tetapi ingat apa tuanku? Banyak benda nak ingat tuanku. Stok nak kira. Nak kira tu buku 35 tak bayar lagi. Semua tu banyak tau tuanku. Nantilah sobat, tambahlah sikit. Adalah bantuan tu. Aku tak kira. Aku nak lari juga. Nantilah malam ni pukul 10 dah ni. Maka kerana mana Abdul dan juga Badul telah mendengar cakap Putera Mahkota, maka mereka pun baliklah ke istana menyelesaikan masalah mereka di hadapan Tuanku Gajah Serama. Maka setelah menerima itu, mereka pun menjalanilah kehidupan mereka dan hidup